Ramai orang baca satu ayat dalam surah Al-Qiyamah ni, dia tak perasan dia baca dengan salah. Okey, jom kita sama-sama semak bacaan kita. Buka muka surat 578 surah Al-Qiyamah ayat 30. Anda nampak dekat situ ya, tanwin bertemu hamzah wasal. Ramai tersilap baca dekat sini ya. Ramai baca ya. Jom kita try tengok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya tunjuk yang betul dahulu. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Okey, anda tengok ya dekat tanwin bertemu hamzah wasal tu. Nampak tanwin tu? Dia bertemu hamzah wasal. So, apa yang patutnya kita buat, ya? Biasa saya cerita kat student-student saya, kita cabut satu baris dan kemudian kita tambahkan bacaan nun baris bawah. So, kita bacanya yauma idzinil masaq dan bukannya yauma idzil masaq. Cuba semak elok-elok ya dan pastikan anda baca dengan betul lepas ini. Anda belajar sore ini, kalau you komen subhanallah, like dan follow saya, save video ini dan sharekan dengan kawan dan keluarga anda supaya mereka juga dapat belajar juga.